Hari ni aku nak bawa korang brisk walk dekat tempat yang best. Ini dekat Puchong. Puchong apa ni bro? Puchong Indah. Sini kawasan Puchong Indah. Dia dekat dengan kondo. Kondo apa nama? Kondo Opal. Opal. Nama kondo ni Kondo Opal. So kat sini kawasan ni memang best. Dan jalan kalau malam-malam nanti ada lampu. So sekarang dalam pukul 6 lebih macam tu. Kat sini korang boleh tengok banyak orang, ramai orang yang ni lah bawa anak-anak. So memang sesuai lah kalau korang nak datang dengan family-family. Lepas tu ada tempat main basketball. Ni biasa malam-malam ada orang training volleyball pun ada kat sini. So kawasan dia memang selamat lah. Kalau korang tengok jalan dia tak ada lubang-lubang, memang terbaik lah. Lepas tu ada satu lagi kawasan yang memang best. Nanti aku akan tunjukkan dekat korang. Okay, let's go. So kawasan dia dekat sini memang tenang. Angin sepoi-sepoi bahasa kan, yang ada pun adalah orang ramai daripada umur yang muda sampai umur yang tua. Tapi biasa yang brisk walk ni orang-orang yang umur-umur kita lah, 30 tahun ke atas. So jarang nampak yang jogging-jogging kat sini. Okay, so overall memang tempat ni sangat best. Dan ada satu lagi tempat dekat depan sana tu, ada kawasan jual makan-makan. So boleh lepak lagi. Tapi sekarang tengah siang, so dia tengah baru nak start. Bila dah malam nanti korang akan tengok tempat lepak banyak gila, makanan macam-macam ada. So lepas dah penat-penat brisk walk ataupun jogging, korang boleh dah beli air ke, beli minuman ataupun makanan lah. Alright, so jom kita jalan lagi. So dia punya track jalan tu lebih kurang, kalau 3 kali korang pusing, boleh lah nak dapat dalam 1 kilometer tu memang ngam lah. So kalau 15 kali pusing, dapatlah dalam 5 kilometer lah. Okay, so sekarang masih awal lagi. Unfortunately dia punya tempat makan-makan tu orang sini kata dalam hari dia orang start berniaga dalam hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So hari ni aku pergi hari Selasa. So yang ada pun mungkin sikit lah. So bolehlah aku tunjuk kat korang. Jom kita tengok. So sekarang baru pukul sebelum 7.30. So keadaan dia tak adalah meriah sangat. Ni kalau korang datang hari yang lebih lewat ataupun lagi malam ataupun hari Khamis, Jumaat, Sabtu, memang lagi ramai lah kat sini. So kat sini ada macam-macam lah. Ada ikan makanan, ada takoyaki, then ada shawarma. Yang paling best ni, favourite ni A&W float, root beer float. Ini dah lama ni mungkin boleh kena lah kejap lagi. Alright, dia sampai ke hujung sana sebenarnya ni nanti penuh kalau korang datang malam-malam lah sikit. Alright, so hari ni kita tak berkesempatan lah nak jalan-jalan kat sini, beli-beli makanan, test-test, sebab awal lagi. Mungkin next time kita akan datang. Tapi kalau korang suka konten-konten macam ni ataupun nak support, bolehlah subscribe dan like aku punya konten ni lah. Okay, boleh subscribe channel. So nantilah kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Let's go.